Hai sahabat, selamat datang ke channel Habibie Trigona sahabat. So ini adalah perangkap lebuh keluluk sahabat. Jadi apa masalah perangkap lebuh keluluk ini sahabat? Kalau sahabat dapat lihatlah, perangkap lebuh keluluk ini telah pun pecah sahabat, sehingga nampak ruang di bahagian dalam perangkap ni lah sahabat. Hitam tu adalah kesal bakar semasa kita buat proses pembuatan perangkap ni lah sahabat. Jadi sahabat, macam mana nak baik pulih perangkap ni? So follow video saya sehingga habis lah sahabat. Saya hanya menggunakan benda-benda yang murah sajalah untuk saya tutup lubang pada perangkap luar juga ni sahabat. Untuk lapisan pertama saya hanya menggunakan tisu saja. Di mana sahabat, tisu ni saya selit di setiap rongga-rongga yang terbuka pada perangkap lebuh keluluk saya ni lah sahabat. Kalau dilihat dia punya rongga yang terbuka tu agak luas, jadi saya menggunakan tisu lah untuk saya tutup setiap rongga-rongga yang terbuka pada perangkap saya ni sahabat, maupun rongga tersebut luas ataupun sempit lah sahabat. Sebab apa saya pilih tisu untuk saya jadikan lapisan pertama untuk saya tutup rongga-rongga pada perangkap lebuh keluluk saya ni. Sebab tisu ni lembut sahabat, nak tutup ruang luas pun mudah, apatah lagi ruang yang sempit mudah saya selit-selit lah sahabat. Seterusnya untuk lapisan kedua, saya menggunakan propolis Thoracica yang telah saya cairkan lah sahabat. Jadi kesimpulan di sini sahabat, propolis Thoracica ni bukan sahaja kita guna untuk kita pancing keluluk masuk perangkap saja. Untuk tutup sari keluluk pun boleh juga ya sahabat. Rongga-rongga yang ada pada sari keluluk seperti saya buat ni, boleh kita menggunakan propolis Thoracica untuk kita tutup setiap rongga yang berada pada perangkap ataupun pada sari-sari keluluk yang kita bela lah sahabat. Tapi kalau tak ada propolis Thoracica, boleh juga kalau sahabat nak guna propolis keluluk hitam. Tu pun kalau sahabat ada banyak lah propolis keluluk hitam. Nak boleh ke propolis keluluk hitam ni payah juga sahabat. Penghasilan propolis keluluk hitam tak sebanyak seperti keluluk Thoracica. Gitulah cerita dia sahabat. Kalau sahabat nak beli pun propolis keluluk hitam ni dia mahal sikit berbanding dengan propolis Thoracica. Propolis Thoracica murah sedikit lah. Kalau sahabat nak beli propolis, boleh tengok kat link yang saya letak tu lah sahabat. Jadi sahabat, lagu ni lah rupa dia setelah saya tutup dengan menggunakan propolis Thoracica di permukaan atas ni sahabat, ataupun dipanggil juga sebagai lapisan kedua lah sahabat, untuk saya tutup ke semua lubang-lubang ataupun rongga yang berada pada perangkap saya ni. Selepas dah siap semua proses kita tutup rongga yang berada pada perangkap ni sahabat, lapisan pertama tadi dan juga lapisan kedua, propolis pun dah sejuk. Jadi perangkap ni kita bawa ke tempat yang kita nak pasang lah. Sebelum ni pun sahabat, tempat yang saya pasang ni pernah membuahkan hasil lah dengan perangkap botol sabun yang saya buat. Tapi kali ni saya pasang perangkap kayu lah, yang inilah sahabat. Kalau kat bawah ni ada perangkap recycle tapi masuk keluluk level set yang kecil tu. Okey, itulah sahaja video saya sahabat. Kita jumpa di video yang akan datang.